Ini mungkin kes yang paling comel di dunia. Jom saya story. Di Thailand, satu kisah mencuit hati tular apabila seekor kucing menjadi suspek di balai polis. Ya, bukan manusia, tapi seekor kucing garang yang bernama Nop Teng. Pada 9 Mei 2025, pegawai polis Daparida Pakesek menerima laporan tentang seekor kucing yang terpisah daripada pemiliknya. Beliau dan pasukannya bergegas menyelamatkan seekor kucing American Shorthair yang nampak comel. Tapi rupanya cukup garang apabila disentuh. Setibanya di balai, Nop Teng mula mencakar dan menggigit sesiapa saja yang cuba mendekatinya. Namun bukannya marah, para pegawai malah terhibur siap bergurau kononnya Nop Teng adalah suspek kes serangan terhadap polis. Dengan penuh gaya, mereka ambil gambar Nop Teng dalam pos mugshot penjenayah, siap dengan latar belakang dan nombor kes. Gambar itu dimuat naik ke media sosial untuk mencari pemiliknya dan tak disangka si suspek ini terus menjadi viral. Sementara menunggu tuannya muncul, pegawai Daparida membawa Nop Teng pulang ke rumah. Katanya, walaupun garang, Nop Teng ni sebenarnya manja. Asal perut dia kenyang, semuanya akan okey. Keesokan harinya, pemilik sebenar akhirnya muncul, menghubungi pihak polis dan mengesahkan Nop Teng memang kucing mereka yang hilang. Sebelum diserahkan semula, mereka siapkan satu kontrak khas untuk kucing yang nakal ini. Dalam kontrak itu tertulis, "Saya hanya lapar, saya tidak berniat untuk menggigit sesiapa." Dan sebagai tanda setuju, Nop Teng telah mendandatangi kontrak itu dengan cap tapak kakinya yang kecil. Kisah Nop Teng ini memang menghiburkan daripada suspek terus jadi selebriti. Jadi apa pendapat korang tentang Nop Teng ni? Ataupun korang sendiri ada kucing yang suka buat hal pelik dekat rumah? Sila kongsikan di ruangan komen.